Saya tengok sekarang musim-musim dashcam ni bahaya tuan-tuan. Nak mengamuk tak tentu arah ni. Orang bawa pergi jumpa pegawai siasatan jenayah, tunjuk CCTV je sekarang. Senang dia buka IP, tulis situ je. Tak payah siasat beri ke dah. Orang dah ada rakaman baju oren kita. Banyak kena sabar. Itu yang ketiga. Kata ulama yang keempat ni, ujung-ujung lapor dah kita ya. Yang keempat, rahmat bainahum ni adalah mu mesti beritahu kepada saudara se-Islammu bahawa kamu cinta kepada dia. Iza ahabba rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Kalau kau cinta seseorang, kau mesti cakap pada dia kau cinta kepada dia. Hadis riwayat Abu Daud. Baik tu budaya kita orang Melayu ni tak ada. Kalau orang Arab tu dia lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya-Allah ya habibi, ya umri, ya hayati. Dia banyak mujamalah. Maknanya wahai cintaku, wahai kasihku, wahai intan payung. Macam-macam lah dia puji kepada dia punya kawan dia. Orang putih pun sama. Kalau tuan-tuan yang pernah duduk England, bila dia tegur, hello love, dia panggil kita love. Walaupun kita bukan orang putih. Hello love, morning love, dia panggil kita cinta. Hello love, gone to the bush, gone to die. Yes, Mike. Kita layan, hello love. Masuk kedai mana? Dia akan panggil customer, hello love, hello love. Kita budaya tu tak ada manggil orang, hai sayang. Boleh kena sexual harassment pula tuan-tuan. Panggil orang sayang tak tentu arah ni. Tapi budaya tu kena ada. Hai sayang, bergeli je lah orang panggil kita sayang ni kan. Kita bukan budaya. Kalau ikut Nabi, tak mau kena panggil sayang sama kita. Kalau panggil sayang sama kita, tak bergaduh kita. Marah Ketua Imam. Ketua Imam sayang, tak jadi nak marah. Jemaah sayang, cuba dengar ni jemaah sayang. Tak jadi nak marah jemaah. Dia kena cakap sayang itu. Pernah sekali Anas bin Malik cerita, anna rajulan kana 'inda Nabi famarra rajulin. Ada seorang tu dia duduk dekat dengan Nabi. Tiba ada seorang kawan tu lalu. Faqala ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Saya sayang kawan saya ni ya Rasul. Alam tahu, Nabi tanya, awak cakap dah kat dia. Segar ya Rasul, takkan cakap lelaki sama lelaki. I'lamhu falihakku faqala inni uhibbuka fillah. Pergi cakap kat dia, panggil dia. Bang, sayang betul kawak ni bang. Kita kena cakap kat dia. Inilah yang saya sayang kawak ni bang. Maka siapa yang sayang kepada seorang, Allah Ta'ala akan berkata, ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Aku pun sayang pada orang ni. Sebab dia saling sayang menyayangi. Jadi jangan ditunda. Sama kita ni cakap saja, I love you ke apa boleh. Saya ada juga kawan yang jenis gitu. Bila kita habis bercakap, okey beres, okey nanti jumpa. Okey ustaz, I love you ustaz. Allah, geli dia I love you ke kita. Kita rasa dengan bini je cakap benda gitu kan. Bila orang biasa cakap ni, lain macam. Kena budayakan lah. Budaya kau kena. Ada ngilu-ngilu tu ada sikit lah. Tuan-tuan kena biasakan I love you, I love you, I love you. Okay, I love you, I love you, I love you. Dan yang kelima, bila nak berpisah, mesti didoakan. Kata Umar bin Al-Khattab, ista'zintu fil umrah fa'azin ali. Satu hari aku jumpa Nabi, minta cuti, minta izin nak pergi ke Mekah buat umrah. Nabi pun izin, kalau luluskan cuti. Faqala la tansana ya ukhayya min du'aika. Nabi pesan, wahai Umar, nanti kalau sepanjang perjalanan, jangan lupa doakan kami. Doakan kami. Doakan kesejahteraan kawan-kawan. Jadi tuan-tuan, kita doakan saudara kita. Walaupun tanpa dia di sisi kita. Ma min muslim yad'u li akhi yazharu ghaiba illa qala al-malak walaka bimisli. Siapa-siapa berdoa kepada kawan dia di masa kawan tu tak ada, malaikat akan mengatakan, kamu juga akan dapat doa itu. Contohnya kita doa tengah malam, ya Allah, kawan aku ni disakit, mungkin sakit ya Rasul, ya Allah, dia ni mungkin diagnose ada kanser ke apa ke. Ya Allah, tolonglah, bagilah untuk dia punya second opinion, doktor check tak ada dah kanser dia, ya Allah. Dia anak kecil. Kita doa betul-betul ikhlas. Dia tak ada. Doa di rumah. Dan kita tak viral pun, tak adalah buat live TikTok ke doa untuk kawan kita. Tak, kita dengan Tuhan je. Ya Allah, bagilah kesihatan pelihara anak-anak dia kecil lagi. Ya Allah, isteri dia pun tak bekerja. Tolonglah ya Allah, bantulah dia ya Allah. Ketika kita doa kepada saudara kita bizahril ghaibi, kata Nabi,
tanpa diketahui oleh saudara kita itu, akan datang satu malaikat duduk sebelah kita, mengangkat tangan mengaminkan. Amin, amin, amin. Dan di hujung malaikat akan kata, walaka bimisli. Kamu pun akan dapat doa itu. Maknanya kita doa kebaikan untuk kawan kita, malaikat kata, awak pun dapat, awak pun dapat, awak pun dapat. Baik itu saya selalu pesan, kalau kita ni bola sepak ke apa kan, jangan ngutuk, kita berdoa. Katakanlah JDT lawan Selangor misalnya. Tuan-tuan jangan doakan untuk Selangor tu menang. Tuan-tuan kena doakan JDT menang. Bunyinya macam pelik, tapi nanti malaikat akan jawab, okeylah Selangor pun menang juga. Jadi seri kita hari tu. Kan? Makna contoh begitu. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah menangkanlah JDT, ya Allah. Pakai jersey Selangor. Ya Allah menangkanlah JDT, ya Allah. Selangor pun menang. Amin. Ya malaikat ya doa. Maknanya jangan ngutuk lah. Jangan ngutuk. Doakan. Doakan. Kemudian hendaklah ma'min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Mana-mana orang Islam yang berjabat tangan, dia menggenggam jabat tangan tu erat, penuh kehangatan, maka kedua-duanya akan diampunkan dosa sebelum berpisah. Hadis Abu Hurairah. Kita ni kan salam. Saya tengok lepas pada Covid, masjid dah tak ada dah salam, kereta api ni tak ada dah. Sedih juga tuan-tuan, kita hilang satu budaya. Dulu kan habis saja kita semayang isyak lepas doa, salam, bangun daripada sana kereta api salam. Allah salam. Pusing belakang. Mana ada dah sekarang? Sebab kita Covid itu kan 1 kilo, 1 kilometer lebih. Kita tak salam sangat sama, kita dah terbawa-bawa. Salam kena sama pegawai masjid, pada dia hari-hari dah jumpa kita belakang tu salam juga. Kita nak salam dengan orang jarang jumpa ni. Jadi saya pesan diri saya dan tuan-tuan, budaya salam kereta api ni hidupkanlah balik. Covid tak ada lah tuan-tuan, salam je. Tak apa. Salam sama kita. Sebenarnya banyak nak cerita, perut lah lapar pula lah saya kira. Sekadar itulah dulu sembang-sembang pada pagi ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Tahniahlah masjid mengadakan 4 rakaat. Lama dah saya tak menengok orang buat 4 rakaat Maulid Rasul ni. Lama dah ditinggalkan. Ni budaya kampung yang jarang-jarang dibawa ke bandar. Kampung tu biasalah. Tahniahlah kepada pihak masjid. Tahniah kepada partisipan kita lah tahniah. Jadi sebelum kita berpisah, marilah kita menadar tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi akramana bimiladi khairil anam. Arsalahu rabbu rahmatan wa qudwah salihatan yaqtadi bihil mu'minun wa ya'ba qudwatuhu al-jahidu salihun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi ba'athahu Allah lil iman munadiya wa ila syari'atil wurra hadiya wa da'iyan bil ma'rufi amira wa 'anil munkari nahiya wa nashara fin nasi mamadi al adalatil ijtima'iyyah wal hurriyatil wal musawatil ikhah hatta sara an-nas ba'da dhalika bi ni'matillah ikhwana wa ala alihi wa sahbihi alladhi salaku tariqahu wa tawajahu wa hadaihu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebenar majlis sambutan Maulid Rasul ini, kami mohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan seluruh muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah kembali. Kami mohon restu dan rahmat-Mu sepenuh sambutan maulid ini. Semoga Engkau ya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hati kami. Engkau kukuhkan perpaduan kami. Engkau jamin rezeki kami. Engkau beri kekuatan dan semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami buat kebaikan dan amal soleh. Panjangkanlah usia kami dengan sihat walafiat, jauh daripada penyakit, untuk kami menjaga negeri dan agama kami ini. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami mohon juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan serta keamanan dan juga keamunan dan kemakmuran dan keberkatan kepada negara yang kami kasihi ini, termasuklah rakyatnya, sentiasa sejahtera, setosa, agama terpelihara, maju jaya di bawah pemerintahan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.